Assalamualaikum. Ayah nak tanya sikit, gapo pendapat ayah tentang suasana politik lah ni. Dalam keadaan parti hok baru tubuh ni ke apa. Jadi apa pendapat ayah tentang parti hok baru ada lah ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan yang mana dengar apa yang Amba cakap hari ni, Amba haraplah pada kita semua dapat mikir yang mana kita dan perjuangan Islam dah lama dah. Jadi kita tak kira akhir-akhir hayat kita ni kita lari daripada perjuangan Islam. Walaupun dia kata parti FAN ni parti perjuangan Islam juga. Tapi dia sebagaimana almarhum Tok Guru kata, jalan betul ni so ya. Jalan tidak dua tiga betul. Jadi mu kata Islam, aku kata Islam sebenarnya tak betul. Pasalnya Islam dia satu ya betul. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi tuan-tuan kena ingat. Jalan betul satu. Bila jalan betul satu, hak pah ni betul. Pasalnya pah ni Quran dan hadis. Ijma' ulama. Qiyas. Jadi kalau kita duk mai waswah lagi, jangan dengar inja akum pasikum bin ba'in fatabayyanu. Agak tuan-tuan kena ambil perhatian. Sebab ni Quran. Kalau siapa beritahu kena tabayyan, kena menyata tu, kena sesat terang dulu benda hak kita dengar tu nak boleh ke kita nak ambil dengar tak apa. Tapi nak ikut tu jangan. Jangan ikut sebab apa? Merosakkan akidah kita, merosakkan agama kita. Pasal kita dah tua dah, tiba-tiba lari pada. Macam Ustaz Mak Husin, Tok Guru tanya, tapi bukan tanya Mak Husin, orang mai royak kat Tok Guru, Tok Guru tanya, Ustaz Mak Husin nak gapo lagi? Cikgu Rahim berlaku tu juga, nak gapo lagi? Dah peci ada gapo dah. Ustaz Mak Husin. Ustaz Mak Husin baju putih. Jadi tu lama nak tu. Dia mari jumpa Aziz. Ya, tidak bukan dia jumpa, bukan orang lain mari jumpa Aziz, ayat Ustaz Mak Husin ni. Ada nak lari daripada PAH, nak lari daripada PAH. Masa tu tak ada FAN lagi. Masa tu guru tak terima lagi, tapi nak lari tu ada dah. Nak lari nak parti lain tu ada dah riak-riak. Itu Tok Guru tanya Ustaz Mak Husin nak gapo lagi, tu siapa ke dia? Tok Guru tulis ayat kat itu, so siapa ke dia? Nak gapo lagi Ustaz Mak nak lari lagi daripada PAH tu nak gapo lagi. Begitu kat Cikgu Rahim. Jadi itulah dengan pahaman gitu. Tok Guru memang tak suka. Begitu juga dengan Datuk Haji Husain ni, Amba kenal Datuk Haji Husain. Betul dia kata dia, Tok Guru baik dengan dia. Masa dulu betul lah baik. Tapi akhir-akhir ni Tok Guru tak baik dengan dia. Pasalnya, satu hari, Amba sendiri duk picit Tok Guru. Waktu pilih raya kecil di Selangor. Datuk Kajang. Kajang. Datuk Husain mari duk cokoh di masjid Pak Tok Guru tu. Datuk Husain risalah, Assalamualaikum Tok Guru. Assalamualaikum Tok Guru. Tok Guru jawab dalam mulut gitu. Nampak geruk mulut dia jawab. Tapi dia tidak jawab derah. Dia duduk tidur. Amba duk urut dia. Amba ni adik Tok Guru bukan nak akak nama dok. Tapi nak ayat. Amba kecek ni betul. Tidak ada sikit abuk. Dan amba berani. Kalau nak suruh-suruh, amba berani bersumpah. Berani bersumpah. Masa dia Husain mari tanya. Tok Guru tak jawab langsung. Tok Guru marah kalau Husain pada masa tu. Ada 2-3 kes Tok Guru marah. Hamba tahu tapi hamba tak sah ayat kat sini lah. Hamba tak nak pecah rahsia tu. Sebab dia marah kat Datuk Husain tu. Siapa akhir Datuk Husain duduk dengan dia dalam setengah jam lebih. Dalam kadang 45 minit dia duduk. Tok Guru tak kata gapo. Tok Guru paling tengok mula tu. Tok Guru dah dalam keadaan dia duduk tidur nyanging gitu. Dia paling tengok Husain tu paling belakang. Pakai sudah dia tak kecek. Kecek dengan Husain. Pasal dia marah Husain ada 2-3 kes. Ada 2 sebab dia Husain buat perangai hak dia tak setuju. Akhir-akhir ni. Itu dah. Pasal Husain jadi gitu tu. Bila balas untuk guru orang kata dah. Bila balas untuk guru tak ada siapa pun benar. Pasal ada benda kes hak besar Husain buat. Menyebabkan Tok Guru marah. Tok Guru tak kecek. Langsung tak kecek. Amba sendiri ada. Amba pecek Tok Guru. Amba dengan dia dengan Husain. 3 orang tu. Amba Tok Guru pecek Tok Guru. Husain siapa? Datuk Husain siapa? Jadi itulah. Kalau tuan-tuan kata, kalau tuan-tuan dengar Datuk Husain kata, kalau Tok Guru ada, Tok Guru akan ikut Amba, terpelawak. Tak betul. Tok Guru marah ke Husain. Kalau Datuk Husain, Tok Guru marah.
Akhir-akhir dia Tok Guru marah. Belum pada Tok Guru masuk buat hak akhir sekali ni. Tok Guru sihat lagi masa tu, tapi dia tidur tu dalam keadaan tidur nyangin, muka sok-sok pun lepas masa tu ambo dengan pak mak hok je kadang-kadang pak mak hok tukar kebun sekolah ni tu pecek Tok Guru. Ketika pak mak tak tu ambo pecek Tok Guru. Kebetulan hari tu nya ambo sendiri ada. Datuk Ustaz siapa? Tok Servis Salam Tok Guru jawab kokoh di mulut. Tapi Tok Ustaz tak pali pun. Lepas tu setelah dia lama duduk nyangin sebelah kiri tu, dia nak tu dia pali tengok Ustaz, dia nyangin sebelah kanan pula, pali belakang ke Ustaz tu siapa sudah dia tak kecek. Sebab tu tuan-tuan, amun ayat lah. Maksudnya kalau Ustaz kata Tok Guru saya dia, dok. Kalau Tok Guru ikut dia dalam hati ni, dok. Tok Guru ikut masa Tok Guru marah dia. Itulah amun ayat tu terai pada tuan-tuan, takut tuan-tuan tu ikut. Saya sangat kita dah lama dah kita duduk dalam Islam, tiba-tiba nak lari parti bukan Islam tu tak kena. Dan sebagaimana tuan-tuan tahu, pokok ni hak lari ni, pokok kecewa kan tak benar dalam pilihan pemilihan dulu. Jadi bila tak benar nak marah dia tubuh parti lain. Betul ke cara lagu tu ni? Bila marah tubuh parti lain. Lepas tu kalau pokok dia pula tani esok, kalau kalah pula nak tubuh parti lain pula. Tuan-tuan jangan terpengaruh dengan lagu tu. Jangan sedap dia kata. Amun ayat betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas lillahi ta'ala mu ayat ni. Ikhlas lillahi ta'ala mu ayat ni. Tok Guru tidak akan ikut. Dan Tok Guru marah Ustaz. Lillahi ta'ala mu ayat. Betul. Itulah untuk maklumat tuan-tuan. Supaya tuan-tuan tidak terikut-ikut dengan apa yang dikata oleh Datuk Ustaz tu. Sebenar. Dan saya ambo minta kepada Datuk Ustaz, jangan guna nama abang ambo. Ngapain? Jangan guna. Ambo tak suka dia guna nama abang ambo. Ikut dia. Ambo tak suka. Dan semua adik-beradik, anak-anak Tok Guru sendiri pun tak suka Ustaz guna nama ayah dia. Ambo sebagai adik, ambo tak suka guna nama abang ambo dalam ngapain untuk Pak ni. Jadi ayah nak tanya jugalah. Maksudnya ayah muka biasa daripada kecil lagi duduk sekali dengan Aziz. Dulu pun ayah besar sekali dengan Aziz, duduk sekali dengan Aziz. Jadi nak tahu sikit perangai Aziz ni, kira dia dengan orang luar ataupun dengan adik-beradik, kerana perangai dia bila mana dia suka, bila mana dia marah, atau bila dia tak suka pada seseorang tu, kerana dia akan buat. Mudah sikit kita maksudnya, sebab mungkin orang luar tak tahu perangai sebenar. Kalau kadang perangai sebenar ni adik-beradik yang akan tahu lebih jelas. Jadi orang luar ni kadang dia tahu nampak perangai Aziz ni, maksudnya dari segi dia layan orang, memang dia tak nafi, dia baik. Tapi kerana maksudnya layan dia dengan orang luar ataupun dengan orang yang dia tak suka lah. Ayah ni dengar Aziz nak kata memanglah rapat lajuk daripada dengan adik-adik lain. Sebabnya tahun 67 Aziz mula calon mula tahun 67 dia ganti tepat dulu Parlimen Perkara Jepun tahun 67 mula. Parlimen tak ingat dah Parlimen, tapi dia ganti itulah almarhum Ustaz Mak Prai. Ustaz Mak Prai. Dia ni orang Pak Mak Prai ni, dia orang Filipina, dia ambil calon sini, dia benar-benar, lepas tu dia berlaku accident, dia meninggal. Aziz ganti tempat dia tahun 1967. Ustaz Bantai jadi dia lama, pergi Kuala Lumpur, pergi mana-mana pun, sekarang dia sama-sama. Masa tu tak ada lagi, di Kertih tu pokoknya lagi, tak ada lagi apa ni. Pak minyak ke apa, tak ada satu. Jalan kot dia dulu tak nak pergi kot Gua Besar dulu, kot Terengganu. Dulu. Di Terengganu tu, jalan tu tak ada gapo lagi. Batu-batu gitu baru. Batu-batu itu. Ayatnya lama dengan dia ni. Tahu dulu. Dia gapo-gapo pun dia agak. Hatta rumah ayah Lala ni pun Aziz pilih dia duduk sini. Dia rumah Lala ni dia pilih. Dia buat rumah sini lah. Mana dia suruh buat rumah sini. Jadi rumah ni dia jiri tak atas sah. Tak ada rumah adik-adik lain dia tak atas sah. Dia mari cuah. Tu gambar dia lagi Lala ni boleh tengok. Dia mari lepas main sebuah jemaah tu. Ayah ayak ke abang. Tu kena rumah ni tak abang tolong itulah. Tak atas sah. Boleh. Dia pun terus pergi. Dengar pakai-pakai yang semai subuh lagi dia pergi. Cebok seming apa. Karuh. Semangat dia. Tak atas sah rumah ayah Lala ni.
dia tak batas asal. Tak ajak rapat tak rapat. Dan perangai sifat Aziz ni kalau sekiranya dia suka kat dia memang dia layan molek. Dia layan mana dia cawak. Pali-pali dia letih pun dia ayat ambon ni. Tak ada kacau ambon meletih sangat balik. Tapi dia layan. Layan dengan molek. Tak pernah kata yogi tu orang kemudian dia tak ledak. Kecuali orang itu dia nak marah. Kita beza. Kau nampak dia nak marah kat tu. Pertama kalau orang itu dia asal itu kak. Dia duduk dia buat tak tahu. Kadang-kadang kalau kecek dia depan dia si kecek ngupak kau apa dia ambil surat khabar, dia baca atau dia ambil kitab depan di belakang dia baca je lagi. Tak dengar ke nak ngupak kau tak suka. Oleh nak kecek dia lagi buat tahu ataupun dia lagi tu. Kalau adik-beradik ada dia kata kecek tu jangan cuma-cuma sikit kan. Penuh ayah dia kata gitu. Sebut dengan kecek kau orang, dia marah lalu kadang ngupak. Tapi kalau sekiranya orang dia nak marah tidak ngumpat tapi orang dia nak marah, dia buat dia. Tu orang. Bagaimana dia buat kepada Datuk Usai tu, Datuk Usai misalnya 2-3 kali pun dia jawab salah, mulut dia gerak. Kita nampak mulut ayah tengok mulut dia tergerak tapi tidak derah. Lepas tu lama tu dia paling belakang. Dia tengok dalam setengah jam 40 minit Datuk Usai duduk. Dalam setengah jam tu setengah jam duduk dia tengok kalau Datuk Usai tu paling lain, paling belakang dekat pakar tu. Okey. Datuk Usai duduk dalam lebih kurang 45 minit dan saya pergilah. Masa tu masa pilihan kecil di Selangor. Dia nak ayatnya dan dia tak kena kat orang, dia tak awak tanya gapo-gapo tu Datuk Usai ni tok guru. Dia buat dok ya. Dia buat tak jawab tak gapo dia tidur. Bukan negara dia tidur tak negara. Mungkin ayah dia pecek dia. Ai tahu kan. Ai pecek dia, ai tahu tak ada dia. Tak kacak. Saya dia nak marah pasal ada tu okey yang Datuk Usai buat, dia tak kena. Dia tak kena. Dia tak kena. Dia tak ayah. Dia buat dia hak tak sebab dia tak kena dia. Ada lah benda 2-3 kali tu, ai tahu dia buat hak dia tak kena tu, ai tahu. Tapi ai tak ada ayat sini benda tak payah tu. Saya nak tahu dah tu. Apa gapo ai tahulah ai. Itulah. Okey baik.